Perikatan Nasional dilihat semakin serius membuat persiapan menghadapi kemungkinan pilihan raya negeri Melaka yang dijangka lebih awal. Menurut laporan Sinar Harian, Pengerusi PN Ahmad Samsuri Mokhtar memaklumkan bahawa satu konvensyen khas akan dianjurkan dalam masa terdekat. Konvensyen ini bertujuan menyusun strategi dan memperkukuh jentera parti supaya lebih bersedia dan tersusun di semua peringkat. Beliau turut mendedahkan bahawa pihaknya sudah beberapa kali turun ke Melaka, bukan sahaja bertemu jentera PAS, malah mengadakan perbincangan dengan rakan dalam Bersatu. Walaupun tempoh pentadbiran kerajaan negeri Melaka dijadualkan berakhir pada Disember 2026, namun beliau percaya pilihan raya mungkin akan diadakan lebih awal daripada itu. Disebabkan itu, TN mengambil langkah proaktif untuk bersedia dari sekarang, termasuk dari segi gerak kerja dan perancangan strategi. Dalam masa sama, beliau menegaskan bahawa perpaduan dalaman parti sangat penting bagi memastikan semua perancangan berjalan lancar tanpa gangguan. Beberapa sasaran penting atau milestone juga telah dirangka bagi memastikan PN kekal relevan sebagai alternatif kepada rakyat. Persoalannya, adakah strategi awal ini mampu beri kelebihan kepada PN dalam PRN Melaka nanti? Jangan lupa tekan butang follow untuk info terkini.